Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muallimah. Tadah tangan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Amin. Okey, ijlis. Kaifa haluka? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Muklimah pun sehat juga. Ana aidan fi khair. Okey, al-yaum yaumul khamisi. Okay, al-yaum kita nak belajar al-hadafu ala tulab. Awalan ni objektif al-hadafu maksud dia adalah objektif. Kenapa kita nak belajar hari ni? Di hujung-hujung kelas semua orang mampu untuk buat apa? Kita nak tengok hari ni apa yang semua orang mampu untuk laksanakan pada sesi hujung kelas. Yang pertama adalah al-qudratu alal muhakatu al-kalimat. Okey, kejap lagi Muklimah akan buka lagu untuk kita sama-sama menyanyikan. Muhakat tu maksudnya mengajuk ataupun menyanyilah lagu yang akan dipasang sekejap lagi. Al-qudratu alal Okey, yang seterusnya murid boleh al-qudratu ala apa? Qiraah. Alal qiraatul al-kalimat. So hari ni kita nak belajar dua ni lah kan. Kita nak belajar dua ini. Sebelum tu kita nak dengar lagu dulu tentang apa dia? Lagu yang kita selalu ulang-ulang. Kenapa kita kena selalu ulang-ulang lagu? Supaya kita ingat, cepat ingat. أهلا وسهلا
Dengar ke suara tu? Dengar dah kan? Tak payah buka speaker dah. Ke dah connect dah? Mana speaker? Oh tu. Oh dah connect dah. Patut kuat. Al-Ghina'u ala lahmi. Jom inai ma'ikum Raja Wali. Okey, kita nak ikut nyanyian yang ni. Tak ada kat depan. Jom inai ma'ikum Raja Wali. Sepak tunggul inai berdarah ibu kaki. Semangkuk jeruk, sepinggan dagang. Tak cukup pulut, tambah nasi dagang. Okey, kita slow. Kita stop dulu kejap. Okey. Ada dah? Hayya bina Nurani ma'al Ustazah Huda. Nak ulang balik? Jom kita ulang balik. Ahlan wa sahlan ila qanati muallimah Nurni Mariana. نتعلم العربية ونغني العربية معا. هيا بالعربية. Al-Ghina'u ala lahmi. Jom inai ma'ikum Raja Wali. Jom inai ma'ikum Raja Wali. Jom inai ma'ikum Raja Wali. Sepak tunggul inai berdarah ibu kaki. Semangkuk jeruk, sepinggan dagang. Tak cukup pulut, tambah nasi dagang. Hayya. Ma hazi hazin. Jatuh. Ada situ kan, semua ada. Okey, dah habis dah lagu. Nak dengar sekali lagi ke?
Dengar yang bahasa Arab je Atau jom nyanyi sekali lagi. Boleh? Nyanyi kuat-kuat. Haza qalamun talwin. Hazihi hakibatun. Hazihi warakatun. Hazihi warakatun. Warakatun kertas, hakibatun beg. Mimhatun pemadam, daftarun buku tulis. Qalamun pen. Okey, dah habis dah lagu. Okey, habis dah lagu. Okey, jom kita ulang balik kat depan ni. Kita ulang balik kat depan ni. Okey, miklamatun apa dia? Miklamatun. Miklamatun kotak pensel. Mistoratun miberatun pengasah pensel. Daftarun buku tulis. Mimhatun pemadam. Kitabun qalamun. Hakibatun beg. Okey, kat sini ada 7 kak. 7. Okey. Okey, muallimah akan baca, lepas tu muallimah akan panggil nama seorang untuk dia tunjukkan yang mana satu. Asfa, bangun dan cari gambar kitabun. Kitabun pada sini. Dalam gambar tu kitabun. Kitabun apa dia kelas? Buku. Mai tengok ni. Yang mana satu? Kitabun. Buku. Betul? Mana kitabun? Okey, betul ke kitabun yang ni? Betul. Pandai. Boleh nak pergi tanda? Boleh. Okey, yang seterusnya Faika. Daftarun. Ada daftarun. Buku tulis. Daftarun. Buku tulis. Betul ke ni buku tulis ni daftarun? Betul. Seterusnya Mujahid. Qalamun. Qalamun. Bagus Faika, pandai. Qalamun. Oh, Aminah nak lepas ni. Qalamun. Tak ada? Mana dia qalamun? Tak ada.
Kolamun hilang. Ada, jangan risau. Kita tengok kat kat situ kolamun, okey? Mana kolamun Mujahid? Tunjukkan mana kolamun. Betul. Kenapa kolamun duduk situ? Betul ke kolamun? Betul. Aminah pula cari mibrotun. Mibrotun. Mibrotun ke ni kelas? Salah. Cuba lagi, kita bagi cubaan kedua. Betul, mibrotun. Pengasah pensel. Yasin. Yasin mimhatun. Mimhatun. Betul. Okey, hari ni kita nak main susun cawan sebenarnya. Okey. Ya, pandai Asfa. Kita nak lawan. Okey. Setiap kumpulan akan ada 3 orang. Tak apa ni. Ada Banin akan ada satu kumpulan 2 orang. Okey. Asfa, bertenang Asfa. Bertenang Asfa. Kolamun tak ada. Kolamun tak ada yang baru tu. Mistorotun. Apa dia? Miklamatun. Ni apa ni? Hakibatun. Okey. Kolamun tak ada satu lagi, tapi tak apa. Kita teruskan yang mana ada. Ya, tak apa. Okey. Okey, dah tolong letak bawah meja. Kita nak pinjam meja Usman dengan Muaz. Okey. Sabar Asfa. Relax. Bertenang. Semua orang boleh main. Jangan risau. Okey, semua dah ada kumpulan ke? Dah. Letak belakang Asfa dengan ni 3. Asfa dengan Mujahid. Mujahid main depan ni boleh? Tapi banyak ada 2 orang. Banyak 3, 2. Boleh? 3, 2. Banin 1, 2, 3, 4. Okey, kumpulan pertama. Aminah, Ni Anis dengan Adina akan lawan Faika dengan Rania. Mai. Susun ikut ni. Yang ni adalah baris paling bawah. Yang kedua, baris yang kedua. Miklamatun baris yang ketiga. Kalau tak faham, Maklimah buat dulu. Hakibatun, kolamun, kitabun. Mana kitabun? Kitabun, mimhatun. Ya, betul. Siapa paling laju dia menang. Mimhatun. Mibrotun. Mimhatun.
Mana? Mim hatun. Lepas tu mistoratun. Apa dia? Ni pensel warna. Daftarun. Kejap, sabar. Kita tengok ni. Ni adalah miklamatun. Gitu deh. Okey. Warakotun. Oh, Mu'alimah tak tulis warakotun. So, macam tu lah cara kita main. Lepas tu, bila dah menang, siapa yang susun paling laju, dia merupakan pemenang. Kalau tak ada, tak payah susun. Okey? Kita mula sekarang. Bertenang dulu. Okey? 1, 2, 3. Okey. Susun baik-baik. Apa dia? Tak apa. Tengok, tak semestinya jumlah yang ramai akan menang. Tak apa, lebih tak payah. Okey, atas sekali. Okey. Oh. Siapa menang? Faika dan Rania. Jatuh. Tak apa. Yang penting semuanya betul. Okey, kita nak semak kumpulan yang menang ni. Mistoratun, betul ke? Daftarun. Hah? Daftarun, salah. Ni adalah daftarun. Okey, miklamatun, betul ke? Hakibatun, betul? Mibratun, betul? Kitabun, betul? Mimhatun, betul? Kumpulan ni tak sempat semak tadi. Tak apalah Okey, yang seterusnya Banin pula. Kena semak biar betul Kumpulan siapa dulu? Kumpulan Amin Akil lawan kumpulan Muaz dengan Usman. Boleh ke? Boleh ke tak? Amin boleh ke tak? Main. Boleh. Ke ni. Ziad masuk kumpulan ni juga. Ziad nak masuk kumpulan ni tak? Tak apa. Ziad nak masuk kumpulan mana? Kumpulan Yasir. Jangan buat sana. Ziad nak masuk kumpulan mana? Belum mula lagi. Ziad boleh masuk 2 kumpulan. Boleh? Okey. Tak apalah. Akil tahu tak Akil nak main ni? Tak tahu sikit? Susah? Okey. Ziad boleh nak main? Boleh. Alhamdulillah. Okey, Ziad, Amin dengan Akil. Bangun. Ziad, Amin, Akil, bangun. Okey, Ziad di sini. Okey, Mu'alimah buanglah yang tak ada ni perkataan ni. Apa ni di sini? Yang main. Okey. Yang seterusnya 1 Wahid Isnani Salasah Nabda Al-An.
Mula. Mula. Susun. Dia? Mibroton ni. Hakibatun. Tukar. Musuh kami berontak pengasap pensel. Okey. Ni. Kitabun. Betul. Kitabun. Miklamatun. Okey, jom duduk. Jom kita semak dulu kumpulan ni. Jangan buat jatuh. Okey, yang pertama Asfa Hakibatun. Betul ke? Betul. Yang kedua Qalamun. Betul? Kitabun. Betul? Mimhatun. Okey, baca sini. Ni. Ni. Okey, yang ni. Ni apa? Ya, miklamatun salah. Oh, kena tukar bawah. Okey, tak apa, salah satu. Yang Alhamdulillah. Kalau hujan kena baca macam mana? Okey, baca doa hujan macam mana? Amin. Okey, siapa yang belum lagi? Medina, Amani, lawan dengan dah kan? Lawan dengan Asfa dan Mujahid. Mai. Okey, duduk depan. Asfa. Lakom balik. Okey, bagus. Okey. Scramble. Okey, dah ready dah? Satu. Wahid. Isnani. Salasa. Jangan tolong. Usman, bertenang Usman. Jangan tolong. Okey. Okey, dah siap dah. Banak boleh duduk. Kalau dah siap nanti dia jatuh. Okey, bos satu lagi kat mana? Okey, jom kita semak sama-sama. Wahid, Isnani, Salasa. Yang pertama apa dia? Betul. Lagi. Betul. Lagi. Ni. Mim. Betul. Yang ni pula Hakibatun. Betul. Ya. Betul. Mistoroton. Miklamatun. Tania, Amani dan Medina sudah menang. Okey. Okey, yang seterusnya Yasir lawan apa dia? Ana. Ni Ana letak warakatun. Okey. Yasir lawan Muaz. Yasir Aidan lawan Muaz dengan Usman. Silakan. Wahid, Isnani, Salasa, Nabda.
Panas. Buka kipas. Okey. Tahniah Usman dengan Muaz menang, tapi kita semak dulu. Jadi kodok. Mistaraten betul? Daftaran betul? Miklamatun betul? Hakibatun betul? Mibratun betul? Kitabun betul? Mimhatun betul? Anginlah pula. Tak apa. Pastikan ia tak bergerak. Okey, tengok Usman. Hakibatan betul? Qalamun. Kitabun. Mimhatun. Daftarun. Mibratun. Mistaratun. Miklamatun. Betul. Alhamdulillah. Tahniah semua. Dah habis dah main. Nak main lagi? Okey, bagus. Tak nak dah. Okey, dah habis dah soalan. Dah habis dah soalan. Okey. Dah habis dah soalan. Kita nak buat aktiviti ni. Okey, sekarang Muallimah nak minta tolong buka kipas. Buka kipas. Okey, cabut kertas. Muaz susun ni. Muaz kemas tu. Gabung Boleh gabung semua. Okey, simpan kertas tu. Okey, jom kita baca sama-sama lagi. Ni apa dia? Lagi. 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 Mibratun. Hakibatun. Ada lagi yang tak ingat rupanya perkataan yang kita belajar hari ni. Ada lagi yang tak ingat kita belajar perkataan apa hari ni kan? Tapi kita semua dah boleh boleh mengulang baca dan membaca perkataan yang Muallimah tampal. Cumanya perkataan maksud dia je yang kita tak ingat. Jadi game kita hari ni simple sahaja. Game kita simple sahaja. Kita nak ulang game macam tadi. Okey. Nak ulang game, Muallimah letak perkataan, lepas tu kena cari perkataan tersebut dalam ini. Okey, yang pertama. Okey. Dah. Okey, mari. Ni kita panggil fan and pick. Fan and pick ni dia kena pilih gambar. Okey. Fan and pick. Okey, siapa nak pilih? Amina dulu. Bagi Banat dulu. Okey, dalam bentuk kipas ni, pilih nak kad yang mana? Susahnya nak buat kad bagi cantik ni. Ya, Alhamdulillah. Pilih perkataan ni, kipas.
Pilih. Oops. Mim hatun. Boleh? Mim hatun. Apa dia mim hatun? Ambil tunjuk kat kelas. Betul ke kelas mim hatun? Betul. Okey. Asfa, mai. Make sure sekali ni betul Asfa Boleh? Pilih. Mana boleh tanya ni adalah apa dah? Dia kena cabut dan tengok. Cabut. Baca bismillah lah. Mana nampak ni tulisan belakang ni. 1 2 Mistoratun. Apa dia mistoratun? Mistoratun. Apa dia mistoratun? Dia tak ingat dah. Warakatun kertas. Mistoratun. Betul. Okey, yang seterusnya Usman. Mujahid angkat tangan boleh. Mujahid boleh. Daftarun. Betul ke kelas daftarun? Okey, yang seterusnya pilih. Okey, pilih. Daftarun. Pilih. Ni. Daftarun. Pilih. 1. Okey. Daftarun. Betul. Betul ke Muaz ni daftarun? Betul ke Muaz daftarun? Betul. Okey, Mujahid pula. Okey, banyak 4 orang bangun. Daftarun. Daftarun juga betul. Mistoratun. Okey, kita membeli di pasar mistoratun. Betul juga. Miklamatun yang mana? Betul. Miberatun. Hakibatun. Oh, kena hafal lagi ni. Okey, jom okey. Mana? Kitabun. Betul. Okey, kelas. Asfa, Malik Asfa tolong. Okey, jom sebut sama-sama kitabun. Hakibatun. Banyak sebut hakibatun. Mistoratun. Miklamatun. Daftarun. Miberatun. Mistoratun. Hakibatun. Ni mim. Ni mim. Ni wa.
Betul. Ni, Sabun. ni, Darun. ni, Botol. ni, Kolamun. ni. Okey, dah habis dah belajar hari ni. Kiaman. Jazakillah. Okey, boleh duduk.